Dina binti Muhammad Saud dengan pasangannya iaitu Nur Zaimi bin Fadri. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita memberkati majlis kita pada malam ini dengan kita bersyahadah, kita beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita bersalawat kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. إلى ربنا بالمصطفى سيدنا المرسلين والأشرار أجمعين. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشهداء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Dan diberi kefahaman, diberi kekuatan kepada majlis kita pada malam ini. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita, kami dahulu saya ingatkan kepada pengantin lelaki iaitu Nur Zaimi bin Fadri, berkenaan dengan rukun nikah, yang mana rukun nikah ni daripada fakultas hijab dan qabul, iaitu lafaz hijab daripada wali sendiri ataupun daripada wali. Lafaz qabul iaitu lafaz terima daripada saudara Nur Zaimi bin Fadri. Sebut sekali macam mana cara lafaz dia tu. Punya mas kahwinnya. Ini yang kedua yang tinggal. Yang utama kita sebut nama. Bila saya habis jadi marilah sama-sama kita mendengar khutbah nikah pada malam ini. Mudah-mudahan diberi kefahaman kepada kita sekalian dan juga diberi keberkatan kepada majelis kita insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna Allaha ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah wa aw'ada 'alayhi. Sesungguhnya Allah menghalalkan nikah dan disunatkannya dan mengharamkan zina serta mengenakan janji yang buruk bagi yang melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang bermaksud nikah itu adalah sunnah. Barang siapa meninggalkannya yang ingkar sunnah, maka dia bukanlah dari kalangan, yakni bukan daripada pengikut. Islam amat menggalakkan umatnya berkahwin supaya dengan perkahwinan itu dapat menambahkan jumlah umat Islam di dunia ini. Galakan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud
Wahai pemuda, barang siapa yang mampu di antara kamu sudah berkeinginan untuk berkahwin, maka hendaklah ia kahwin. Kerana sesungguhnya perkahwinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memelihara kemaluannya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kahwin, maka hendaklah ia berpuasa. Kerana dengan berpuasa dapat menjadi penghalang kepada keinginan nafsunya. Tidak hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun untuk menyaksikan majlis akad nikah yang diadakan bagi merestui perhubungan yang terjalin antara dua mempelai yang akan hidup sebagai pasangan suami isteri. Semoga perhubungan mereka diberkati Allah hingga ke akhir hayat, sentiasa bahagia yang berpanjangan dan berkekalan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud, dan di antara tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tinggal hidup bersama dengannya, dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya dengan demikian sebagai tanda kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Rawahu al-Hakim wa Abu Dawud. Dari Aisyah telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kawinilah oleh kamu wanita itu, maka ia sesungguhnya akan mendatangkan harta yang rezeki bagi kamu. Oleh itu jangan dijadikan sebab perkahwinan sebagai perkara yang mendatangkan kesusahan kepada seseorang. Sebaliknya dengan sebab berkahwin itu boleh mendatangkan rezeki dan harta yang banyak. Islam menegah berkahwin dengan tujuan yang tidak baik, hanya menjadikannya sebagai memuaskan nafsu semata-mata. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, janganlah kamu mengawini perempuan itu kerana ingin melihat kecantikannya. Mungkin kecantikannya itu akan membawa kerosakan bagi mereka sendiri. Dan janganlah kamu mengawini mereka kerana mengharap harta mereka. Mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong. Tetapi kawinilah mereka dengan dasar agama. Dan sesungguhnya hamba abdi yang hitam itu lebih baik asal ia beragama. Kerana agama dan budi pekerti yang baik itulah yang sepatutnya menjadi ukuran untuk lebih menjamin pergaulan yang berkekalan, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta keluarga semuanya. Janganlah menjadikan perkahwinan itu sebagai mencari keseronokan sementara dan mudah bercerai dan mencari pasangan yang lain. Islam menegah perlakuan yang demikian. Sabda Rasulullah SAW, tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allah la yuhibbu az-zawwaqin wa az-zawwaqat. Yang bermaksud, berkahwinlah kamu dan janganlah kamu mudah bercerai. Sesungguhnya Allah tidak menyukai lelaki dan wanita berkahwin hanya untuk merasa-rasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud, adapun perempuan-perempuan yang soleh itu ialah mereka yang taat kepada Allah dan suaminya, serta memelihara hak suaminya sewaktu suaminya itu tiada bersama. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila kamu memandang kepadanya, dia mengembirakanmu, dan jika kamu menyuruhnya dituruti perintahmu, dan jika kamu meninggalkannya dipeliharanya hartamu dan jaganya maruah dirinya. Sifat yang perlu ada pada seorang suami adalah ia mempunyai sifat-sifat takwa, kasih sayang dan belas kasihan, bergaul dengan baik serta bertanggungjawab terhadap nafkah zahir dan batin, mengamalkan prinsip bertolak ansur dan selalu bermanfaat. Sifat yang perlu ada pada seorang isteri pula ialah sentiasa mentaati suami, mengasihi suami, menghiasi diri untuk suami, memelihara kehormatan diri dan suami, beramanah menyimpan rahsia rumah tangga dan sebagainya. Perkara-perkara yang disebutkan itu adalah perlu untuk menjadikan rumah tangga sebagai sebuah mahligai yang dihajati oleh setiap insan. Perkara yang tidak disukai oleh pasangan hendaklah dijauhi, terutama yang dilarang oleh agama. Dan suami diperingatkan supaya tidak mudah menjatuhkan talak kepada istrinya, walau apa keadaan kesusahan sekalipun yang menimpa mereka, kecuali tidak ada jalan lain lagi untuk berdamai. Rasulullah SAW melarang berlakunya perceraian, seperti dalam sabdanya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal 'inda Allah huwa at-talaq. Yang bermaksud,
perkara halal yang sangat dimurkai Allah, yang at-talaq, yang perceraian. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la 'azban illa zawwajta wa la karban illa kashafta wa la daynan illa qadayta wa la dhallan illa hadayta wa la 'a'ilan illa aghnayta wa la fasadan illa aslahta wa la maridan illa 'afayta wa la ghaiban illa radadta wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati laka fiha ridan wa lana fiha salah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dan diberi kefahaman kepada kita sekalian dan juga diberi berkatan kepada majlis kita pada malam ini. Jadi saudara ini mesti ada lagi. Tahu lagi akan jadi seorang suami yang sah. Tentunya yang di sini supaya kita menentukan syarat bagi isteri berlaku yang menyuka dan bagi tidak ada jalan yang damai harus dijawab. Sekali lagi dapat aku jadi dapat nampak namun sudah saya apabila saya habis kemudian saya rakam tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Nur Zaimi bin Sabri, aku nikah akan dikau dengan Nur Azlina binti Muhammad Saud yang berwali bakunya akan daku dengan mas kawinnya 22 ringgit 50 sen tunai. Aku terima nikahnya Nur Azlina binti Muhammad Saud dengan mas kawinnya 22 ringgit 50 sen. Bismillahirrahmanirrahim.